Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Siti Nur Amira binti Roslan, nombor matrik D2024 1113290 akan membuat pembentangan berkenaan dengan inovasi AI yang diberi tajuk Kuis Pelari Pintar Permajmukan bertemakan perpaduan. Kuis ini telah dibangunkan dengan menggunakan penisian Microsoft PowerPoint bagi membolehkan pembinaan soalan serta penyediaan paparan interaktif yang sistematik dan menarik. Penisian ini dipilih kerana keupayaannya menyokong penggunaan animasi serta reka bentuk slide yang fleksibel dan mudah dikendalikan oleh pengguna. Aplikasi Google juga digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan imej latar belakang berdasarkan permainan Subway Surfers serta elemen yang bersesuaian. Kuis ini mengandungi 25 soalan meliputi jenis-jenis kata majmuk seperti istilah khusus, rangkaian kata bebas dan mendukung maksud kiasan, kata majmuk yang telah mantap, penggandaan kata majmuk dan perimbuhan kata majmuk. Soalan-soalan yang berada di dalam kuis ini adalah bertemakan perpaduan. Cara menjawab kuis pelari pintar permajmukan adalah dengan klik butang mula. Untuk memulakan kuis ini, pemain perlulah menekan butang mula dalam kotak berwarna kuning di bahagian kanan bawah untuk mendapatkan nota berkaitan proses pemajmukan. Langkah kedua adalah nota proses pemajmukan akan dipaparkan. Selepas membaca nota, pemain boleh klik anak panah di bahagian kanan bawah untuk memulakan kuis dan menjawab soalan yang pertama. Langkah ketiga adalah soalan akan ditayangkan. Pemain akan diberikan soalan berbentuk ayat yang mengandungi ruangan kosong untuk diisi. Pilihan jawapan akan diberikan. 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D dipaparkan di bahagian bawah. Pemain perlu memilih satu jawapan yang paling tepat. Pemain perlulah menekan pada salah satu jawapan. Jika jawapan itu betul, paparan akan menunjukkan perkataan betul dengan jelas di tengah skrin dalam kotak berwarna kuning. Pemain boleh meneruskan soalan seterusnya dengan klik ikon anak panah di kanan bawah. Namun, jika pemain menjawab salah, paparan akan menunjukkan perkataan salah dengan jelas di tengah skrin dalam kotak berwarna merah. Jawapan yang salah tidak akan memaparkan pilihan yang betul secara automatik. Oleh itu, pemain perlulah mencuba semula sehingga memberikan jawapan yang betul sebelum meneruskan soalan seterusnya.